Mulia Abah Haji Abdul Aziz bin Tengku Muhammad Saleh di hall yang ke-30 tahun ini. Semoga Allah mengampuni beliau dan beliau-beliau semuanya, mengangkat derajat beliau dan keluarga beliau dijaga oleh Allah, keturunan beliau dijaga oleh Allah, iman keluarga dan keturunan beliau dan pecinta murid-murid beliau dijaga oleh Allah, dan muridnya murid beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini di barzah mulia, dan kita semua semoga dijadikan kita murid-murid yang bisa mencintai guru-guru kita, bisa berbakti pada guru-guru kita baik yang telah meninggal atau yang masih hidup. Dan semoga kita Allah berikan kepada kita cinta, saling mencintai karena Allah, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki